Bandar Pinggan Mangkuk wujud ke? Bunyi macam pelik Bandar Pinggan Mangkuk, tapi bandar ni adalah Stoke-on-Trent yang terletak di England. Dan dalam episod kali ni Nita akan kongsikan yang mana kita bertolak daripada Birmingham, tolak pergi ke satu bandar yang sangat famous dengan pottery, iaitu Stoke-on-Trent. So dekat Stoke-on-Trent ni nanti Nita akan kongsikan dengan you all tempat kita shopping untuk Port Marion. Dan macam you all tahu, Port Marion ni adalah brand yang sangat luxury, paling digemari di Malaysia. Selamat menonton. Pagi di Birmingham, kami ambil dulu kereta yang kita sewa daripada rakyat Malaysia yang tinggal dekat sini. Kemudian ditunjuk dekat kami dekat mana lokasi masjid, ada gerai-gerai, makanan halal, banyak dekat kawasan Birmingham ni. Nita kalau datang UK, Nita memang suka drive, yang mana bila drive kita boleh pergi banyak tempat. Dan lagi satu, bila drive ni senang je, dia sama macam dekat Malaysia. Steering dekat sebelah kanan, jadi sama je macam dekat Malaysia. Untuk documentation, pergi JJPJ, cakap nak buat international license. Nanti dia akan bagi satu dokumen. Bayar dalam 150, lepas tu dah dapat dah license. Ini sekolah primary. Maburuk tu. Penuh orang Pakistan tapi government ni. Kenapa orang Pakistan banyak kat sini? Orang imigran ya? Orang imigran. Depa ni kan banyak refugee. Kan? Ni rumah saya ni. Kita sekarang di Birmingham. First time driving dekat luar negara. Nasib baik dia punya ni sama. Apa? Driver belah kanan. Dia kata kat sini 100% orang Muslim, ramai orang Pakistan. So, itulah. Ya, bye. Hi everyone, sekarang ni kita tengah on the way nak pergi ke Port Marion. Dan kalau you all tengok sekarang ni kita daripada Birmingham. First time ni saya datang bumi Birmingham. Rumah-rumah dia cantik sangat, comel. Kat sini ada KFC juga, tapi kita tak boleh makan lah KFC dia. Memang cantik kat sini, memang lawa lah lawa. Kita dah nak sampai dekat Stoke-on-Trent. So excited sangat. You all dah get ready ke belum nak shopping ni? So ni Stoke-on-Trent sebelah kiri. Stoke-on-Trent ni memang bandar yang terkenal dengan poetry. Sebab Royal Albert semua dekat sini. Wedgwood. Nita kalau datang kat England ni memang setiap tahun memang akan pergi ke Stoke-on-Trent. Sebab dekat sini Nita suka pergi ke Port Marion. Sebab kadang-kadang kita orang memang ada business trip dengan Port Marion. Kadang masuk kilang dan sebagainya. Jadi sebab tu kami selalu datang ke Stoke-on-Trent ni. Basically dekat Stoke-on-Trent ni ada banyak sangat brand seramik ataupun poetry lah dekat kawasan sini, yang mana brand-brand ni semua memang very famous. Dan yang amazing lagi dekat kawasan ni sebenarnya kita boleh nampak ada kilang yang lama tau, macam kilang Port Marion, kilang Emma Bridgewater, lepas tu Wedgwood, kilang Royal Albert. Banyak sangat kilang-kilang lama dekat sini, dan dekat sini pun ada museum dia. Okey, kita dah sampai dekat Port Marion. Nang je nak datang sini, you always je Port Marion. Ni adalah Port Marion Group. Kilang dia, Joe semua duduk dalam ni. Yang tu, depan tu adalah factory shop. Lisa semua duduk kat situ. Lisa Blackpink. Lisa Blackpink. So, silalah masuk ke Port Marion. Welcome to Port Marion. Kita dah sampai dekat Port Marion. Wow. So this one adalah koleksi Botanic Garden yang paling famous tu. And then kalau kita tengok kat sini ada dinner plate, ada pasta bowl. Ini adalah Spot. Spot ni pun famous. Yang ini adalah Botanic Garden daripada Port Marion. Memang cantik juga. This one ada banyak design. Lepas tu ada juga mug dan sebagainya. Ada teapot, teacup. Lepas tu dekat kawasan ni juga ada yang bahagian promo. Macam this one, ini yang dia
consider dia letak di atas ni semua adalah barang yang second quality. Lepas tu dekat Port Mary ni dia ada macam-macam juga jenis, ada macam-macam brand. Contohnya dia ada Wendell, lepas tu dia ada Sport, and then dia ada Curiosity, ada Port Mary Mineral. Okay, so ini memang lawa. Dia ada made in China juga. Sebab dia ada 2 production. Satu dekat China, satu dekat England. So kalau macam servingware yang besar-besar macam ni, dia memang production dia dekat China. Jangan risau. Even yang main outlet dia jual yang made in China. Saya tunjuk betul-betul ni main outlet dia. Nampak tak? Nak betapa bagi tahunya, made in China ni bukan scam kalau beli dengan Zat Blooms. Ini memang main outlet dekat Stock on Trend. Dia pun sendiri jual yang made in China. Port Mary ni best tau. Kalau kita beli dia punya plates ni, dia boleh masuk dalam oven, microwave, dishwasher, freezer. Sebab tu ramai orang suka. So kita dah pun shopping. Kita dah beli barang customer. Ada few customer kat sini. Okay, kita dah beli directly dekat Shop UK. Kan ni Shop UK tau. Dekat sini, dia sini tak ada kotak. Ini semua pinggan tau. Nanti dapat item yang kata mana kotak dia. Dia memang tak ada kotak. Sebab yang ni dia memang jual satu-satu. Kalau dia jual set tu, berkemungkinan ada kotak. Okay. Dia buat macam ni je. Sama lah. Kita level dia sama je dengan Port Mary UK. Kalau datang ke Stock on Trend, ada satu tempat yang you all wajib untuk berhenti. Iaitu nama dia adalah Emma Bridgewater Cafe. So Emma Bridgewater ni dia sama macam Port Marian, tapi dia ada cafe yang you all boleh berhenti dan boleh minum kat situ, dan boleh makan dessert-dessert dia. Jadi dekat situ, dekat bahagian tepi tu nanti akan ada juga tempat dijual Emma Bridgewater untuk second quality dan sebagainya. Jadi memang best tau, you all memang wajib untuk datang tempat ni. Dekat sini ada decorating studio juga, yang mana kita boleh pilih cawan dan kita boleh buat decoration yang menggunakan design-design daripada Emma Bridgewater. So Nita sekarang ni tengah shopping. So kalau you all nak beli, kena beli dengan Zat Blooms tau. Sebab kita tengah ada dekat England sekarang ni. Jom shopping. Malam ni kita akan bertolak ke Manchester. So kita dah pun shopping dekat depan Port Marian. Kita shopping dekat Sainsbury. So dekat sini ada makanan halal juga. So bolehlah nak isi perut sebelum nak sampai ke Manchester. Kita suka shopping dekat Sainsbury ni sebab dia ada banyak juga coklat. Lepas tu ada banyak roti yang kita boleh makan. So Nita dah shopping. Jom pergi ke Manchester. So hi everyone. So Alhamdulillah kita orang dah sampai pun dekat rumah dekat mana ni, Manchester. So rumah kita bentuk dia macam ni. Cantik tak? Jom kita nak buat review dekat rumah ni. Ada. So ni rumah kita. Oh berterbang kan. So angin kuat. So ni rumah yang kita duduk sekarang. So lebih kurang macam ni lah design dia. Okay. So jom kita masuk. Okay, rumah ni ada 3 bilik. Mana ada 3 bilik. Toilet pun ada 3. Mana ada 3 bilik, toilet ada 3. So ni masuk je terus ruang makan. So dia ada ruang makan macam ni. So dia ada tempat apa tuala kat situ, meja makan kat sini, ada water dispenser punya bahagian, ada tempat masak, ada spices, tempat cuci, ada tempat cuci baju. Ini semua makanan kita orang beli kat Sainsbury tadi. Lepas tu ada toaster juga dan semuanya. Okay. So ni toilet dia. Toilet bawah. So di bilik dia. So dia ada buku-buku kat sini. Lepas tu di ruang rehat dia. Okay, kat sini pun boleh tidur juga bawah ni. Lepas tu jom kita naik atas. Okay, ini ialah master bedroom dia. So
So master bedroom dia macam ni. Apa So dekat master bedroom dia ada towel, apa semua complete. Lepas tu ada this one. Okay, iron board pun ada. So heater ada, this one ada, toilet ada. So kita pergi kat nombor 2 ni. Oh cantik ni. So kat sini ada bathtub, boleh mandi kolam. So macam ni. So ni bilik yang kedua. Alright. Dan this one bilik yang ketiga. Okay, so puas hati. Cantik semua ni. Cantik. So besok pagi kita akan nampak view dia. So kita nak masak. Nak masak dulu apa hal. Nak makan. Okay, jom turun. Hai, korang nak makan apa? Masak nasi makan telur. Sejuk Manchester ni sejuk Kalau nak cakap kita apa? Cepatlah. Kalau nak cakap kita, Tak payah takkan gambar je. Next episode kita akan pergi ke Manchester United, yang mana kita akan pergi ke Old Trafford. Dan dekat situ kita boleh tengok Red Devils. Jom peminat Manchester United tengok next video.